Assalamualaikum, saya Aim dari Zela Auto. Hari ni kita ada sebuah Honda City. Honda City ni dia datang kat kita, dia nak check leaking lah. So kita pun check bahagian bawah dia, bahagian atas dia, bahagian tepi semua memang teruk. Memang melimpah minyak dia kan. Lepas tu kita bagi tahu owner untuk buat leaking ni. Kita dah check bahagian bawah ada, bahagian atas semua. Kita dah jumpa bahagian leaking tu. Ni barang dia. Boleh tengok. Ni barang dia. Cuma o-ring je. Ni dia punya o-ring lah. O-ring dia pun dah keras. Ini yang menyebabkan dia leaking leaking ni datang daripada atas. Nak tahu lokasi dia kat mana? Dekat sini. Bahagian tepi ni lah. Untuk Honda, bahagian tepi dia ni ada cap. Cap skru 10 2 tu ada o-ring ni. So memang nak kena buka bahagian sini baru boleh keluarkan benda ni. Okey, yang ni pula o-ring VTEC. O-ring filter VTEC lah ni. Dia ada 3 yang orang selalu tukar yang ni saja. Tapi tak, dia ada lagi 2. So dia ada pakai 3. Ni dekat skru 12 tu kena buka. Yang ni pula bahagian skru atas. Untuk solenoid punya. Kedudukan o-ring VTEC tu kat mana? Kat sini. Ni o-ring VTEC dalam ni. Ni VTEC, kita buka skru ni barulah jumpa 3 o-ring ni. Okey, yang ni pula oil seal selector gear. Ni untuk bahagian bawah lah. Dekat bahagian bawah gearbox tu dia ada cover skru 10 3 kena buka baru jumpa selector tu. Nak kena lepaskan selector dulu baru boleh keluarkan oil seal ni. Oil seal dia ni pun dah keras dah lama. Memang dia tak pernah buat. So benda ni lah punca leaking. Yang tadi tu punca leaking daripada atas, bahagian depan dengan bahagian tepi. Yang ni pula bahagian bawah leaking dia. Kereta pun kita dah siap lah buat. Dah settle lah. Kita tukar o-ring, kita tukar oil seal. So kereta pun kita dah siap basuh. Boleh tengok ni condition yang kita nak bagi lah dekat owner. Dah siap basuh apa semua. So kita pun cakap dengan owner, kereta pun dah siap. So dah boleh lepas lah pada dia. Kita check tadi tak ada leaking lain dah. So settle lah masalah leaking dia ni. So korang yang mana ada masalah leaking, masalah brake system, nak tukar timing belt, boleh projek kita dekat FB page lah. Zela Auto tu. Okey, itu saja perkongsian saya untuk hari ni. Assalamualaikum.